Assalamualaikum. Hari ini kita bersama lagi dengan Cikgu Syazwan dalam perkongsian tentang AINS. So, kita nak memasukkan AINS dulu melalui portal D5 anak saya. Okay. So, sistem ni masih di-upgrade. Okay, hari ni saya nak tunjuk bahawasanya buku yang kita daftar tu ada apa. Okay, kita log masuk dulu. Okay, so kita close yang tu. Okay. Ni adalah jumlah rekod sumber digital. Okay, so saya nak, katakanlah saya nak menggunakan sumber digital juga. Okay, buku ni nanti kita boleh rekod sebagai buku, tapi kita nak tunjukkan sumber digital. Kita pilih sumber digital. Okay, adik-adik, hari ni kita ada sumber digital. Kita nak tengok apa update terkini AINS ni kepada murid-murid. Okay, so kita ambil e-pembelajaran, kita pilih podcast, kita ambil bahasa Melayu dan kita tekan seterusnya. Dan kita pergi ke podcast yang ada di sini. Katakanlah anak murid kita dah menonton podcast ni. Ni podcast saya. So, dia copy. Ctrl C. Okay, copy. Okay, ataupun klik kanan. Kemudian, dia dah ada kat sini dah. Kita klik saja sini, dia akan keluar di sini. Tampak saja. Dan tajuk, kita copy di sini, highlight, copy, dan kita pergi kepada dia, tajuk tu, dan tampal. Okay, dia ada my skip, navigation, kan, semua tu kita ambil yang tajuk dia. Okay. Tahun terbitan 2026, ni kita type saja. Okay, ni dah ada Cikgu Syazwan. Okay. Okay, so bilangan besar YouTube tu kita ambil satu saja. Okay, kita seterusnya. Kita boleh cakap di sini dan kita beri penilaian 5. Okay, saya memahami apa yang diterangkan oleh Cikgu Syazwan tentang dunia digital bersama Cikgu Syaliza supaya dapat kami memahami apa itu pendidikan digital. Kalau budak jahat tu dia tak boleh macam ni. Dia tak boleh macam ni sebab ni terlampau ganas ni dia punya. Kan, kalau budak-budak dia kata kami faham ni. Yang tu tak apa. Okay, tapi cikgu akan melihatlah pada pengesahan Cikgu Syaliza. Okay, kita boleh edit juga daripada voice kita. Dan pengajarannya, sebenarnya dunia digital mempunyai banyak platform untuk kita meneroka mempelajari segala ilmu yang telah diajar oleh guru. Okay, lebih kurang guru tak ada. Guru. Okay, baik. So, kita dah ada ni. Yang ni adalah satu benda yang paling seronok lah bagi saya. Mic ni memang senang nak terutamanya bagi yang kira baru nak bertatih, nak mengenal huruf dan mengeja. Okay, so kita seterusnya. Okay, sudah ada di sini. Tekan pastikannya dan hantar rekod. Okay, selepas tu kita tekan tambah rekod. Dan ini adalah maklumat yang terbaru. Kita zoom sikit kawan-kawan. Okay. Rekod bacaan hanya boleh ditambah semula selepas tempoh 3 minit. Apa-apa pun kami berterima kasih dan bersyukur kerana telah membuat sekatan. Saya rasa ini adalah yang terbaik setakat ini. Kalau boleh kita upgrade lagi dari semasa ke semasa. Dan saya berterima kasih kepada KPM sekali lagi kerana dapat menyelesaikan isu-isu ini. Selepas ini ada penambahbaikan lagi. Ada yang kata 3 minit ni lama. Ada yang kata cuba kembalikan kepada 30 bahan bacaan sehari. Itu adalah hasrat daripada GPN yang lain. Jangan lupa kita pergi kepada email rasmi, iaitu ain.kpm.helpdesk@gmail.com. Sebarang persoalan boleh tulis di ruangan komen dan saya cuba ambil di ruangan komen tu kan, kita cuba menghantar kepada pihak atasan untuk kita tambah baik dan kita murnikan. Kita dalam satu keluarga dan kita dah cuba untuk buat yang terbaik. Okay, so apa-apa pun jangan lupa subscribe channel Cikgu Syazwan, subscribe dan untuk dapatkan info yang terkini tentang AINS dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum semua dan kita jumpa lagi.